Kami sedang meneroka pulau-pulau terpencil tanpa makanan. Matlamatnya adalah untuk menangkap dan memasak hanya apa yang kami jumpa. Kami berdepan dengan haiwan berbahaya dan melepaskan anak anjing baru saya ke alam liar untuk melihat sama ada dia boleh bertahan. Dan semua ini bermula sekarang. Tammy, lihat Froth sekarang. Kami bersedia untuk salah satu pengembaraan paling gila hari ini, kawan-kawan. Kami akan mengelilingi pulau yang luar biasa di belakang saya ini dengan jet ski, kawan-kawan, untuk melihat sama ada kami boleh menangkap dan memasak ikan yang cantik. Froth tidak pernah makan ikan segar sebelum ini dan dia bersedia untuk mengembara hari ini. Dia sudah pakai topi baketnya dan juga baju kecilnya di sini dengan sirip jerung. Dia baru berumur kira-kira 9,5 minggu sekarang. Jadi dia masih belajar berenang dan kami berada di salah satu tempat paling menarik pernah saya lawati. Harap-harap kita boleh jumpa beberapa haiwan yang sangat menarik, dapatkan ikan untuk dimasak nanti dan nikmati hari yang hebat. Jom Frothy, sudah tiba masanya untuk kita mula mengembara, kawan-kawan, dan lihat apa yang boleh kita temui. Dia sudah bersedia untuk pergi. Hidupkan. Kita ada kawasan cetek yang luas betul-betul di depan kita yang saya rasa kita akan dapat jumpa haiwan-haiwan menarik. Dia sebenarnya tak pernah tengok ikan pari atau penyu atau apa-apa macam tu. Jadi Fatih, kau dah bersedia? Kau dah bersemangat? Saya rasa dia dah bersemangat. Kita akan mula bergerak sepanjang pantai, tengok apa yang kita boleh jumpa. Harap-harap bila kita sampai ke hujung pulau ni, kita boleh terjun ke dalam air dan dapatkan sesuatu untuk makan malam. Airnya sangat-sangat cetek, jadi kita boleh nampak haiwan-haiwan. Dan saya rasa saya mungkin baru nampak seekor penyu di sini. Penyu pertama yang pernah saya jumpa. Dah sedia? Tengok dia. Froth, sini. Ini penyu pertama awak. Tengok sini. Awak nampak dia? Tengok dia kat situ. Sedap tak? Sedap tadi. Baiklah, kita tunjukkan Froth penyu pertama dia. Kawan, awak tak boleh makan yang tu. Jadi pastikan awak duduk atas jet ski. Penyu besar bro. Tengok tu. Woohoo! Cuba untuk ikut sebelah dia saja. Saya tak nak takutkan dia. Tak nak bagi nampak macam saya pemangsa. Ni dia. Penyu betina besar. Woohoo! Itu memang tak boleh dipercayai. Satu di sini, satu lagi di sini. Lihat ini. Penyu yang sangat besar. Lihat itu. Dia sedang berenang santai. Apa yang penyu-penyu ini sebenarnya lakukan ialah mereka datang ke sini untuk membiak. Dan penyu-penyu ini akan naik ke pantai ini dan bertelur di sini. Tepat di tempat mereka dilahirkan, di situlah mereka kembali. Ia memang luar biasa. Mereka seolah-olah ada kompas mental dalam kepala mereka. Mereka boleh kembali tepat ke tempat yang sama. Aku sendiri pun, kawan, susah nak cari seluar dalam aku waktu pagi. Tapi entah macam mana mereka boleh cari tempat mereka dilahirkan. Memang luar biasa. Mungkin ada beberapa sebab kenapa ada penyu di sini. Pertama sekali, mereka mungkin sedang bertelur. Atau sebenarnya ada kawasan lamun yang besar di sini dan mereka datang untuk makan lamun itu dan sebagainya. Froth agak takut sekarang, tapi dia masih okey. Pada usia 9,5 minggu, awak mungkin dah lihat lebih banyak daripada kebanyakan manusia. Awak akan lihat banyak perkara luar biasa dalam hidup awak, Frothy. Jadi, bersedialah untuk itu. Matlamat kami hari ini adalah untuk lihat sama ada kami boleh dapatkan sejenis ikan yang boleh kami masak nanti. Kami nak lihat sama ada Froth boleh alami pelbagai jenis haiwan dan juga nak tengok apa lagi yang boleh kami jumpa dan tunjukkan kepada Froth. Ini adalah salah satu pengembaraan gila pertama dia. Jadi, hey Froth, tengok ni. Kita ada ikan pari. Woohoo! Tengok tu. Wah. Woohoo! Kita dapat pari besar, kawan-kawan, di sini. Di kawasan cetek saja. Froth dah curi tempat duduk aku. Tunggu. Itu tempat duduk aku. Hujan turun banyak sejak beberapa hari lepas. Semua air mengalir keluar dari kawasan pedalaman dan menghasilkan semua sedimen dan benda kotor dalam air ini. Kita akan menuju ke tanjung berbatu besar tu. Harap-harap kita boleh jumpa air laut yang jernih biru terang tu. Itu yang kita cari. Jom tengok kalau kita boleh dapat mungkin seekor udang kara, seekor ikan. Kita dah bawa peralatan tombak kat sini. Kita akan terjun dalam air. Kita ada kru. Kita ada Froth, kita ada Huki, OG. Dia tolong lakam hari ni. Dan kita tengah buat yang gila sikit hari ni. Aku dah nak hilang akal. Depan kita ni ada sekumpulan sotong, guys. Aku akan cuba ikut mereka perlahan-lahan. Kita akan cuba pasang jig sotong dan tengok kalau kita boleh tangkap mereka. Mereka nampak macam daun besar dalam air. Waduh, dah pun kejutkan mereka. Aku betul-betul terlupa bawa jig sotong. Benda lain semua aku bawa. Aku suka popper kecil, laser lils kecil dan sebagainya, tapi aku tak ada jig sotong. Froth, maaflah, kita tak makan sotong untuk makan malam. Aku tengah fikir nak terjun dalam air dengan topeng aku dan tengok kalau aku boleh tembak satu. Sebab aku memang tak ada jig sotong.
Tapi aku rasa peluang aku nak pikat Margot Robbie lagi tinggi daripada nak tembak salah satu benda ni sekarang. Sebab bila aku dekat je dengan diorang terus lari. Aku tak tahu, mungkin kita cuba je. Mana tahu aku boleh buat juga. Ada beberapa ekor jerung kat sini. Oh, jerung besar. Ada jerung kat depan. Tengok ni. Oh, wow bro. Besar gila, macam jerung tua. Tengok dia kat situ. Dan mungkin ada sotong kat sini. Aku nak terjun dalam air perlahan-lahan. Cuba jangan takutkan sotong-sotong tu. Tengok kalau aku boleh tembak salah satu. Jom. Betul-betul teruja. Frothy betul-betul baru je terjun dari jet ski masa aku pergi cari sotong tadi. Aduh. Kita boleh buat kamera-kamera tu. Korang, kita dah jumpa sotong tu. Tapi kita terkejutkan mereka dan lepas tu, Froth terjun dari jet ski. Dia mula berenang ke arah aku. Hari ni, kita cuba ajar dia korang supaya duduk atas jet ski masa aku menyelam. Dia tak belajar dengan cepat. Kita kena ajar dia lagi sikit. Sekarang kau nampak macam tikus kecil lemas. Baiklah, mari kita naikkan dia atas jet ski ni. Aku rasa aku takkan dapat sotong-sotong ni korang. Serius, korang tahu, lagi senang dapatkan Margot Robbie. Kita akan teruskan sepanjang pantai. Kita akan pergi ke kawasan baru. Dan harap-harapnya, Frothy betul-betul duduk atas jet ski kali ni. Kau kena belajar bro. Kau kena belajar. Tadi memang luar biasa bro. Kita nampak banyak benda menarik. Tapi akhirnya, kita tak dapat apa-apa. Biasalah tu. Kita akan teruskan lagi sikit sepanjang pantai. Kita tak boleh ambil pari atau jerung atau apa-apa macam tu. Aku tahu ramai antara korang nak aku bunuh jerung. Tapi aku belum sampai tahap terdesak lagi, geng. Kita akan tengok kalau kita boleh cari ikan yang bagus. Harap-harap dapat ikan gergasi betul-betul sangkut kat mata kail hari ni. Tengok keadaan ni, bro. Ya, padu. Geng, benda ni memang besar gila. Tengok tu. Tengok pari ni. Apa? Kau hampir boleh sentuh, bro. Kau bergurau ke? Benda tu besar gila. Bro, bayangkan aku lompat atas belakang dia dan terus tangkap anjing tu. Aku memang teringin nak buat. Tapi itu gila bro. Tengok dia tu. Dia tengah relax je kat kawasan cetek ni. Tengah cari makan di beting pasir ni. Sebenarnya, dia gali mulut dia masuk dalam lubang dan sedut keluar semua yabis, udang dan apa saja kat atas pasir ni. Macam itulah cara dia makan. Kita akan tinggalkan Cik Ray. Jumpa lagi kawan. Kita ada ikan tengah menghambur kat sini. Oh marilah. Oh ya. Saya suka. Ya. Ya. Baiklah, ya. Oh, tidak. Kita terlepas dia. Sial. Oh, ayolah. Oh, tengok semua ikan di sini. Di sini? Wah. Ya, semua ini? Oh, semuanya dah sambah. Oh, ya? Oh, terlepas dia. Lihat mereka. Mereka mengikutinya. Terus masuk. Baiklah, saya baru saja baling sedikit dengan gewang logam kecil ini. Ada sesuatu yang tersangkut. Saya rasa seekor ikan tailor kecil dan saya baru sahaja terlepaskan mata kail daripadanya. Baiklah. Memang ada ikan tailor di mana-mana. Awak nampak dia di sini? Mesti mereka makan. Oh ya, mereka dah mula makan. Ya, saya dah dapat dia. Ya. Pergi, baguslah. Oh, memang ada ratusan. Oh, dia memang mantap. Lihat, dia ada kawan dengan dia. Kacaukan dia. Mari sini kawan. Kami baru saja dapatkan ikan tailor kecil ini. Dia memang kecil, tapi dia betul-betul telan gewang besi kecil itu. Ada ratusan ekor dalam kumpulan di kawasan cetek ini. Apa yang kita akan buat, kita akan lepaskan dia. Itu dia, cantik ikan tailor kecil ni. Kita akan lepaskan dia dengan baik. Itu dia pergi. Kita dah dapat beberapa ekor ikan kecil atas jet ski. Kita akan teruskan sepanjang pantai kawan-kawan. Tengok apa lagi yang kita boleh dapat. Ya, mantap. Wuhuhu! Sungguh tak percaya bro. Kita memang betul-betul dekat dengan. Apa? Korang nampak tak betapa besarnya pari tu? Memang gila. Memang hebat gila. Baiklah, aku baru je nampak pari paling besar yang pernah aku tengok seumur hidup aku. Benda ni memang dahsyat bro. Tengok ni, dia datang sini. Tengok dia. Memang lagi lebar daripada ski tu. Tengok benda tu. Tengok betul-betul. Lagi lebar daripada jet ski. Mesti dalam 2 meter lebar dia. Memang gila.
Pari-pari macam tu memang menakutkan gila. Duri pada pari tu mungkin sekurang-kurangnya 1/2 meter panjang bab. Seperti yang korang tahu, mendiang Steve Irwin yang hebat tu, dia memang legenda. Dia sebenarnya memang terkorban sebab salah satu pari tu, dan mungkin saiznya lebih kurang macam tu atau mungkin lebih besar sikit. Susah nak bayangkan benda tu. RIP untuk legenda tu. Aku memang suka gila dia. Ya, Frothy. Kami betul-betul dah bergerak jauh ke sepanjang pantai sekarang dan kami dah sampai ke Laut Biru yang cantik. Kami dah tinggalkan semua air sedimen yang keruh tu. Frothy memang tengah tidur lena sekarang. Tadi dia memang bukan main aktif. Tapi sekarang, dia dah penat sangat. Apa yang kami akan buat ialah, kami akan teroka air jernih yang cantik di sekitar sini dan naik lagi ke sepanjang pantai sedikit lagi. Ada satu tanjung berbatu yang cantik, harapnya kita boleh terjun ke dalam air dan tengok kalau kita boleh dapatkan makanan. Sekarang ni, kita cuma bersantai, enjoy sikit kan? Saya rasa Huki baru je terjun kat pantai tu. Dia akan naikkan drone dan tengok-tengok sekeliling. Tengok apa yang kita boleh jumpa. Tapi, keadaan kat sini memang gila. Memang bukan main lagi. Kita ada anak anjing saya yang baru 9 minggu kat sini. Dia pakai topi baldi kecil. Aduh, itu memang comel sangat. Seronok betul. Ya, memang seronok. Tempat kat atas ni sebenarnya salah satu tempat menyelam terbaik dan ada ikan paling menarik kat situ. Jadi harap-harap semuanya berjalan lancar, airnya jernih, kita boleh menyelam dan dapatkan frothy ikan-ikan yang elok. Ya Allah. Aku betul-betul sayang kau, Sheila. Macam mana dengan kau, Frothy? Kami semua tengah hilang akal sekarang. Keadaan memang gila. Baiklah semua, kita dah sampai ke tanjung sekarang. Korang boleh nampak ada banyak batu kat sini. Dan salah satu tempat paling cantik pernah aku tengok. Froth, dia memang tidur lena sekarang. Jadi Huki, dia akan duduk atas jet ski dengan Froth, pastikan dia okey. Dan aku akan terjun dalam air untuk tengok apa ada kat bawah tu guys. Dah lama aku tak menyelam kat tempat ni. Tapi biasanya ada Jui, Taylor. Kat kawasan tanjung ni pun kadang-kadang boleh dapat ikan tenggiri Sepanyol dan macam-macam lagi. Sekarang aku tengah pakai suit guys. Aku tengah pasang belt reel. Aku juga pastikan pisau aku dekat dengan aku. Nampak sangat keruh dan agak menyeramkan kat bawah tu. Oh, nanti ia akan penuhi ski ni. Wow, aku kena betul-betul berhati-hati. Aku pun tak pasti apa yang kita akan jumpa kat bawah tu. Dah lama aku tak menyelam kat tempat ni. Dan memang banyak ikan jerung lalu kat sini. Banyak juga jerung besar. Jerung putih besar. Harap-harap aku tak terserempak dengan salah satu daripada mereka. Tapi aku rasa aku akan okey. Froth nak masuk air dengan aku, tapi dia memang langsung tak berguna. Aku boleh cakap macam tu. Tak mungkin kau masuk air dengan aku, Froth. Kau kena duduk atas jet ski. Aku nak tunjuk sesuatu yang menarik kat korang. Aku ada senapang baru yang Rob Allen hantar kat aku. Ini sebenarnya Mahi Carbon Roller. Panjang dia cuma 900. Jadi senapang ni kecil je. Memang sesuai untuk kawasan tanjung ni. Tak ada gelindung atau apa-apa kat senapang ni. Tapi, aku ada kekili pinggang. Jadi kalau aku tembak sesuatu yang besar dengan senapang ni, aku boleh sambungkan ke pinggang aku kat sini macam gelindung ni. Dan harap-harap aku tak lemas. Itu rancangan aku. Jom kita cuba. Tengok apa yang ada kat bawah tu sayang. Jom. Bagus juga dapat tahu jerung ada kat sini. Sekarang ni memang kotor gila kat bawah tu kawan-kawan. Tapi, aku baru je tembak ikan kambing kecil yang cantik ni. Ikan ni sebenarnya antara yang paling sedap sekali kalau dimasak. Budak-budak kat Hawaii memang suka ikan ni. Jadi, ni khas untuk salah seorang korang kat Hawaii. Cuma, whitebutt kecil je. Memang sangat-sangat sedap.
Oi, ya. Kau memang budak baik. Sebenarnya, dia tak dibenarkan masuk ke pulau ni kawan-kawan sebab ini taman negara. Jadi, saya nak dia biasa berenang dengan saya dalam air dan sebagainya. Kami pastikan dia tetap di atas jet ski. Kami dah ajar dia macam mana nak buang air atas jet ski kan? Kami pastikan kami tak bawa dia ke darat. Kami baru je buat selaman yang hebat kawan-kawan. Kami dapat beberapa ikan karang yang cantik. Memang kotor sangat kat bawah tu. Jadi, saya agak takut juga. Ada beberapa ekor jerung datang, korang pun nampak tadi, tapi kami masih berjaya dapatkan beberapa ekor ikan. Saya nak tunjuk kat korang kawasan sekitar. Pantai kat sini memang paling cantik. Memang luar biasa, bro. Kami akan tunjuk dengan cepat apa yang kami dapat tadi. Kami dapat pelbagai jenis ikan. Saya suka perkataan tu, semoga spot atau apa-apalah sebutannya, saya pun tak pasti. Lebih kurang macam tu lah untuk semua ikan pelik-pelik ni kawan-kawan. Saya nak tengok kalau boleh jumpa jewi besar ke atau apa-apa macam tu, tapi air memang keruh sangat. Ada juga beberapa ekor jerung kat situ. Saya pun rasa tak berapa selesa sangat. Jadi saya terpaksa cari ikan yang saya rasa lebih senang untuk diburu. Itu sebab saya nak terangkan. Kita ada beberapa spesies pelik. Pertama sekali kawan-kawan, kita ada ikan ni kat sini. Ini sejenis, hampir terlepas tadi. Ini sejenis ikan surgeon kawan-kawan. Dia ada banyak bintik-bintik pelik kat badannya. Sekarang, sebab saya nak tangkap ikan ni adalah sebab di Indonesia, seperti yang korang tahu kalau tengok saluran ni, kita memang makan banyak ikan surgeon. Dan saya sebenarnya tak pernah cuba spesies ni di Australia. Jadi, saya nak tengok macam mana rasanya berbanding dengan yang kita dapat di Indonesia. Yang ni, kurang memang hampir bro. Memang teruk. Saya betul-betul ingat tadi ikan tu ialah black drummer. Yang sebenarnya, ikan tu taklah teruk sangat. Tapi saya rasa ini silver drummer. Yang memang teruk bro. Saya rasa saya pun tak sanggup nak bagi ikan ni pada Froth pun. Memang teruk sangat. Saya tak tipu korang. Bau dia memang busuk. Dan 2 ekor ikan ni, korang, adalah ikan yang paling ikonik. Ini yang kita panggil ikan kambing atau red mullet. Mereka ada misai pelik kat sini yang sebenarnya digunakan untuk rasa getaran dan sebagainya. Walaupun kecil, tapi sebenarnya ini antara ikan yang paling sedap dimakan dalam lautan. Ini adalah ikan sand whiting Australia yang ikonik korang. Memang ikonik. Saya dah lama tak makan benda ni. Dan saiz yang ni memang cantik. Memang luar biasa. Saya rasa ini memang antara ikan paling sedap dimakan dalam lautan. 100%. Sekarang kita ada pelbagai jenis makanan laut kawan-kawan. Saya teruja sangat. Semua ikan kita ada kat sini. Kita akan naik jet ski dan balik ke tanah besar korang. Dan kita akan terus mula masak. Kau dah ready, Forty? Jom kita pergi. Tengok pemandangan ni sekarang. Wow. Tengok suasana ni. Tempat ni memang syurga. Ya, bro. Semalam memang salah satu hari paling gila dan kami dah kembali ke sistem paya bakau. Frothy masih lagi teruja gila sekarang. Dan kami akan masak ikan yang kami dapat semalam. Kami juga akan tengok sama ada Frothy suka atau tidak. Dia sebenarnya tak pernah makan ikan seumur hidup dia. Kami juga bawa jaket keselamatan dia kawan-kawan dan kami akan tengok macam mana dia berenang dalam sistem paya bakau ni. Dia sangat teruja. Saya pun sangat teruja. Kita akan masuk ke dalam semak, kumpul banyak kayu dan nyalakan api ni. Oink, dia agak lapar dan marah macam kebanyakan wanita. Jom. Oi, sini kayu. Kumpul tu. Bawa ke tempat api. Ini memang sesuai untuk api. Jom. Baiklah, mari. Mana kayu awak? Awak sepatutnya bawa kayu. Mana kayu awak? Lemparkan ini ke bawah. Kita akan ambil semua ini di bawah pokok besar ni. Froth. Tengok sini, tengok. Ia macam gaya rambut untuk awak. Oi, bukan. Ini bukan makanan awak. Jom. Ya, mari kita pergi. Kita akan buat unggun api besar untuk pemanggang ikan pertama Froth. Kita kena pastikan dia tak terbakar dengan api ni. Jadi, tunggu. Dia tahu. Itu dia. Sedikit daripada benda ni basah. Jelas, ia datang bersama air pasang. Dan banyak kelembapan daripada air dan benda-benda macam tu sebenarnya diserap dalam kayu. Kita akan pastikan untuk mengeringkannya. Cuma nak bagi sedikit oksigen di bawahnya. Sekarang, kita akan mulakan. Baiklah, dan mari kita kumpul sedikit kayu dari pokok-pokok di sini. Kita boleh guna untuk memasak dengan yang ini. Itu dia. Kita dah dapat satu. Kita ada agak banyak ikan yang kita dapat semalam. Jadi, kita perlukan api yang kuat.
Dia memang sedang menyala sekarang. Froth hanya bergilir-gilir di latar belakang. Oh, dia betul-betul membakar saya. Kita akan susun kayu hijau ini di sekeliling api kita. Ini akan jadi rak ikan kita. Kita akan pasang 4 batang kayu ini. Dapat 1. Beginilah cara kita akan letak ikan kita terus di atas sini. Pastikan ada banyak kayu di bawah dan ikan akan diletakkan terus di atas sini. Saya dan Froth tadi berada di tepi air. Dia betul-betul berlari melalui lumpur dan pasir untuk kutip ketam. Jadi kita ada ikan whiting yang cantik ni, kita sebenarnya tak perlu buat apa-apa dengan ikan ni. Mungkin kita cuma akan buang kepala dia. Kita akan campak kepala tu ke dalam paya bakau. Semua ketam dan lain-lain akan makan. Saya akan cepat-cepat buang isi perut ikan ni juga. Kita tak nak semua tu. Di sini, saya cuci sikit. Yang itu dah siap. Kita akan buat perkara yang sama dengan ikan kambing ini. Apa yang kita akan buat dengan yang ini? Ini jelas ikan pak bedah. Saya cuma nak potong bahagian besar daripadanya. Oh, pergi sana, Froth. Bau dia memang busuk benda-benda ni. Mereka memang makan terumpai laut dan saya rasa itu sebab ramai orang tak suka ikannya. Kita akan cuci ikan-ikan ni sekejap. Kita dapat sekeping daging dari setiap ikan yang kita tembak tadi. Saya akan letak ikan kita terus atas rak ni, bro. Oh, memang luar biasa. Ia akan masak perlahan-lahan kat situ. Oh, bro. Tengok haba keluar tu. Memang sempurna. Mungkin dah masak dalam lebih kurang 10 minit. Korang boleh nampak ia dah mula jadi cantik dan perang sikit. Kami baru turunkan rak tu supaya bahagian luar dia masak elok. Korang boleh tengok lihat tu. Dia dah hampir siap. Pusingkan dia sekejap. Setiap satu. Oh, panas tu. Ini dah hampir siap. Korang dah sedia? Dia betul-betul teruja sekarang. Nampak memang luar biasa. Tapi masak elok di bahagian luar. Kita bagi 1 minit lagi dan kita akan angkat dia. Rak tu masih bertahan. Budak-budak lelaki memang suka rak yang bagus. Korang pun tahu. Kita akan angkat dan hidangkan, bro. Oh ya, dia memang dah mula terlerai. Panas dia. Tapi kita dah sedia nak turun ke api. Jom semua, Froth. Cuba nak letak, tapi Froth terlalu teruja. Oh, jangan kacau. Ya, aku akan bagi kau sikit. Tapi mari ke sini. Kita ada 3 warna berbeza. Kita ada whiting, yang jelas warnanya putih. Kita ada ikan kambing, yang warna merah. Dan kita ada ikan pak bedah, yang warna hitam. Ini ikan kambing. Jom tengok daging dia. Nampak agak bagus. Oh, mari sini. Tak. Jangan. Dia betul-betul makan sisik tu. Makan ni. Macam mana? Nampak sedap. Baiklah. Tengok daging tu. Nampak sedap juga. Putih dan cantik. Oi. Tak. Itu yang terakhir kita makan. Tak. Baiklah. Saya mungkin akan beri ikan kambing tu 7 daripada 10. Boleh tahan. Froth memang suka sangat. Saya rasa dia suka semua benda. Tak banyak sangat daging dan agak banyak tulang. Jadi, saya bagi 7 daripada 10. Mari kita cuba yang hitam ni. Yang ni ikan surgeon. Di Indonesia, memang banyak ikan ni. Jadi, jom kita cuba. Froth memang langsung tak ada adab. Dia terus ambil bahagian daging paling besar. Baiklah, cuba sikit. Ambil gigitan kecil. Sedap. Tak cukup untuk dia, bro. Dia betul-betul dah tak sabar. Baiklah, mari bagi dia cuba. Satu lagi kawan-kawan, saya tak berapa suka. Saya rasa yang kita dapat di Indonesia lebih sedap sikit. Yang ini ada rasa hanyir ikan. Saya memang tak berapa suka. Saya terus buang je. Saya akan bagi markah 5 daripada 10 untuk yang itu. Biasa-biasa je. Baiklah, sekarang kita cuba ikan whiting ni pula. Dah sedia ke untuk yang ni? Saya akan ambil bahagian yang sedap, janji. Korang kena tengok ni. Tengok daging dia. Memang putih bersinar betul. Korang akan dapat rasa sikit kat sini. Boleh dikatakan dia memang suka ikan, ya, yang milah rasanya. Baiklah, tengok daging dia tu. Memang putih bersinar. Jom kita cuba. Oh ya puan, itu memang yang satu tu, Rob. Ikan whiting tu memang yang terbaik setakat ni kan? Ya Allah, sedap betul bro. Ada satu perkara terakhir nak buat, iaitu bawa Froth mandi untuk bersihkan dia. Dah sedia? Dah makan tengah hari? Sekarang, masa untuk mandi. Jom, baiklah. Ayuh, baby Jaws. Pergi. Bagus. Nak balik semula? Baiklah. Itu sahaja untuk pengembaraan kali ini. Kalau korang nak tengok lebih banyak video, kami ada banyak lagi yang menarik di sini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Jumpa korang minggu depan. Ucap selamat tinggal, Froth.